Alright, lovely. Kita kembali dengan ride santai bersama saya, Fitri Joroji. So hari ni kita nak sembang-sembang. Aku pun dah habis kerja. So ya, kalau korang nak tahu apa aku pakai DJI Osmo. Dia nano, sangat kecil. And so far satu kamera yang sangat mudah lah. Ramai tanya mikrofon apa aku pakai. So DJI ni dia ada satu mikrofon kecil juga, DJI juga brand dia. And kelebihan dia adalah aku just letak dalam aku punya helmet dan aku cakap, dia terus connect automatically ke aku punya kamera. And benda tu memudahkan hidup aku. Malas pula nak menjelah-jelah antara lori ni. Okeylah, kita cuba. Bismillah. So satu kelebihan SV650 ni adalah body dia sangat kecil. Untuk motosikal 600cc, dia antara satu motor yang sangat mudah menciluk lah, senang kata. Kalau korang perasan lah, kalau korang pernah try motor 600cc lain, Honda ke apa ke, dia agak besar sikit. SV ni antara, saya boleh kata, body form yang paling kecil lah. Yang disebabkan benda tu dia agak mudah untuk menciluk. So kalau korang plan nak angkat motor ni untuk daily use, masuk bandar ke apa ke, tu kelebihan motor ni lah. Dia tak berapa besar. Cuma dia kadang-kadang macam orang macam aku ni terasa jugalah yang motor ni kecil. Tapi yang bestnya sebab dia 600cc, so dia ada power lah. So kita nak ke Semenyih Dam. Tak tahu korang pernah pergi ke tak. Kawasan yang agak senang. Nak ke Kuala Kelawang kita boleh juga. Aku pun tak ingat dah kat mana jalan dia ni. So aku beli motor ni tanpa banyak aku boleh kata tanpa banyak expectation lah. Expectation aku, okay, mungkin motor ni tak se-powerful mana pun yang orang cakap. Yalah, 600cc daripada 400cc ke 600cc agak scary jugalah. Sebab kita dah fikir motor ni adalah satu motor yang powerful. Bukan nak kata motor ni tak powerful. Motor ni actually sangat-sangat powerful. Cuma power delivery dia adalah, bagi saya, beginner friendly. Di mana terpotong sekejap. Dia tak liar sangat. So kalau setahu aku, time sebelum aku test SV650 ni, aku ada beberapa candidate. Antara candidate aku adalah KTM Duke 390. Aku juga time tu tengok CB650. But then, yelah, nak dipendekkan cerita, aku tahu motor ni, and then aku juga ada baca yang motor ni dia tahun ni, mungkin tahun last, yang Suzuki akan discontinue. So aku pun duk search, tengok Facebook. Aku tak jumpa ramai orang yang jual motor ni second hand. So aku pun dalam kepala otak aku macam, mungkin motor ni betul yang orang cakap lah, reliable. Sebab saya duk baca dekat review internet, orang duk cakap yang motor ni dah pakai 200,000 km still tak ada masalah. Bukan tak ada masalah lah, tapi tak mengecewakan lah motosikal ni. So aku pun tertarik lah dengan motosikal ni time tu. Sebab tu aku pun okay lah, kita cubalah. And as days goes by, sejak aku pakai, aku start fall in love dengan motor ni. Aku start rasa macam, alamak, motor ni sangat kena dengan apa yang aku nak. So apa yang aku nak adalah, aku jarang lah pergi ke Kuala Lumpur. Aku duduk kat Kajang.
jarang ke KL, aku just nak motor yang petang-petang aku dah habis kerja, aku boleh macam ni lah. Alah, layan jalan kecil macam ni. And aku rasa SV650 ni adalah motor yang kena dengan tugas tu. And so far aku dah pakai 5 bulan. And Alhamdulillah lah, I'm loving every ride that I have with this bike lah. Sentuh benda yang kita tak suka lah. Mula-mula aku dapat bike ni, aku perasan satu benda. Dia punya handlebar tu agak kecil. Aku ni 174 cm. Aku perasan kalau aku pegang handlebar salah, dia jadi macam alamak, kepit sikit. Aku rasa macam kena kepit ketiak, sebab handlebar dia tak lebar. So tu jadi benda yang aku rasa macam kalau aku nak tukar benda ni. So aku pun duk riki. Dan aku jumpa seorang YouTuber ni, Dr. Hassan. Dia pun ada SV650 juga. Dia ada buat post di mana SV650 dia pakai plug and play Z900 punya handlebar. And dia lagi besar lah. So aku pun pergi Kawasaki, cakap aku nak Z900 punya handlebar. And aku hantar pergi aku punya bengkel. Dia pun tolong pasangkan. And Alhamdulillah, lepas pasang handlebar ni, aku rasa dia agak sedap lah. Handlebar ni dah besar sikit, lebar sikit. And bila handlebar lebar sikit ni, somehow aku rasa cornering tu tak adalah macam as good as bila dia kecil. Tapi dia bagi aku okey lah, tak ada masalah tu lah. So tu first benda yang nak kata aku tak suka, yalah. Tapi aku dah tukar benda tu. Secondly, benda yang aku tak suka sekarang ni, aku dah start rasa adalah kerusi, cushion dia. Kerusi dia, kalau korang perasan, motor ni dah agak rendah. Kebanyakan orang boleh flat foot dua kaki motor ni, sebab dia punya sitting height dia tak tinggi. And salah satu penyumbang kepada faktor tu adalah dia punya cushioning dia sangat nipis lah. And waktu first time aku bawa motor ni jalan jauh, tak sampai sejam, lenguh buntut. Lenguh yang macam tak selesa lah. So aku pun decide, okay, kena tukar seat. And yelah, kalau korang perasan, motor ni tak ada jual aftermarket seat lah yang ada kat Malaysia. Semua kau kena tempah daripada luar negara. And harga dia agak keras juga. So aku pun eventually cari, jumpa kedai cushion Ali dekat Bangi. And aku pun hantar tambah cushion dekat bahagian depan ni lah. Alhamdulillah, sekarang dah sedap. Itu benda yang bukanlah kata aku tak suka. So kalau korang nak angkat motor ni, korang kena tukar part tu lah. And then tu benda kedua. Kita sekarang dah sampai kepada Sungai Tekala. Aku suka jalan sini bila masuk je area ni, dia terus jadi sejuk. And area ni nanti korang tengok sangat-sangat nice lah. So, kasih korang belanja sikit bunyi V-twin. Okay, belanja sikit bunyi V-twin. Nombor 3, motor ni kalau untuk bawa jalan jauh, yelah, ni bukan masalah motor, ni masalah motor naked lah. Dia, kau kena lawan angin sikit lah. And benda ni, kalau korang tahu, kalau kau pernah bawa motor touring, motor naked ni kalau jalan jauh dia agak memenatkan sikit. So korang kena berhenti selalu lah. So apa aku buat lah, kalau kau perasan nampak ni, aku dah ada windshield tu pun aku dah buat. And initially aku ada je plan nak buat fairing, sebab aku tengok dekat TikTok ada owner Jepun ni, dia siap buat fairing custom, memang lawa. Tapi aku nak bayangkan, tak apalah, memandangkan bukan aku nak bawa motor ni jalan jauh sangat pun, since aku ada motor touring. So anjing ni. The next thing yang aku rasa kurang sikit adalah, motor naked again, dia tak ada storage lah. Okay, korang akan cakap, betul, kenapa bawa motor naked kalau tak nak storage? So okay, aku kira itu sebagai satu kelemahan lah kalau aku nak. Tapi motor ni, korang faham,
purpose motor naked ni ya, kalau orang macam aku ni yang guna just untuk recreational, tak perlu kot storage. So tu antara benda yang aku ni lah. And then benda ni mungkin ada ramai yang tak setuju. Suspension dia bagi aku agak so and so lah, tak adalah amazing. Tapi kalau kau tak menekan 180, 200, 150 melayan corner, bagi aku tak ada masalah lah kot. Brake dia pun bagi aku kurang mencengkam lah, brake depan ni. Tapi because motor ni raw, bila nanti aku akan get back tau benda yang aku suka dekat motor ni, raw dia ada kelebihan dia sendirilah. So tu kekurangan, bukan benda aku tak suka lah, kekurangan. And benda kekurangan ni, what's nice about it adalah engkau boleh kau boleh beli benda untuk hilangkan kekurangan tu.